hari ni kita day 3 dekat Vietnam. Hari ni kita ada Buden. Tak tahu nak sebut macam mana, tapi dalam bahasa Inggeris dia adalah post office. So kenapa kita datang post office ni? Kalau nak tahu kenapa, stay tune, kita tengok kat dalam ada apa, okay? Bye bye. Hari ni kita berada di Wan, kita dah habis ni kat Book Street ni. Dah habis ke? Yang ni apa ni? Di mana kalau dah street dah habis? Okay, I tahu nak pergi mana. Mana? Jom. Jom. Alright guys, kita orang dah habis jalan-jalan dekat City Book Street. So memang dapat banyak gila buku-buku dekat sini. Wow Museum. Let's go! halal ke semua ni? Tanya. Cuba kita tanya. Stop. Kita sekarang dah sampai dekat War Museum finally. Tadi jalan daripada sana ke sini, ya Allah, dia kata 500 meter lah, 1 kilometer lah. Tak sampai-sampai juga. Tapi akhirnya kita dah nampak dah dekat sana. Kita nampak ada helikopter. Kita akan, tak tahulah kita nak masuk ke tidak, kita tengok harga dulu. Tapi sampai kaki ni memang dah goyang tu. Kita dah jalan daripada sana, lepas tu berhenti, jalan, berhenti. Pergi Circle K lah, pergi cinema lah, pergi tempat production theater lah. Macam-macam lah. Banyak betul. Kita ada banyak perhentian tadi. Nampak? War Remnants Museum. Kita dah sampai guys. Akhirnya. See you guys inside. Bye bye. Hai semua, so kita dah berada di dalam War Remnants Museum. Kat belakang ni kalau boleh tengok ada macam artillery. Kat sana kita ada jet pejuang, US Air Force, semua ada. So sekarang ni, dekat belakang ada kereta kebal, pen. Yes. So sekarang ni kita nak masuk yang betul-betul masuk dekat dalam tu. Nak tengok apa yang ada kat dalam? Stay tune, okay? Let's go. Hai semua, back with me. Let's go. Okay, so kita sekarang berada di dalam museum. Kat sini kita boleh tengok gambar-gambar orang Vietnam ketika ditawan oleh US. So adalah looting guerrilla ni. Use volunteer members in Mekong Delta transport supplies during American War. So kat sini dekat belakang kita boleh nampak ada sampan. Yang diorang ni transport looting menggunakan sampan. So, hidup. So, kita tak menggunakan transport daratan tetapi kita menggunakan transport air. Dekat belah sana pula, kejap lagi kamera boleh tak gambar kot. Ada gambar ataupun mock lah senapang-senapang yang digunakan ketika US tawan Vietnam. Sekian, terima kasih daripada saya. Stay tune untuk part 2. Bye.
Alright, semua. Sebenarnya sekarang ni kita bukan saja kita datang sini untuk kita nak tengok-tengok, tapi untuk kita nak belajar sedikit sebanyak lah tentang apa yang berlaku di antara Vietnam dengan US. Jadi sedikit sebanyak sejarah yang saya dapat kaji dan apa yang saya dapat dekat sini, saya nampak yang sebenarnya peperangan yang berlaku di antara US dengan Vietnam ni bukan disebabkan peperangan resources ke ataupun peperangan yang berkaitan dengan benda yang ada. Tapi sebenarnya ini benda yang tak ada, which is berkaitan dengan ideologi. Kerana apa? Kerana Vietnam dia mengamalkan sistem komunisme, di mana contohnya adalah macam Rusia ataupun China, dan Vietnam juga memegang konsep ideologi itu. Tapi disebabkan US dia tak nak, sebabnya dia takut. Sebab dia mempercayai tentang konsep domino, di mana kalau contohnya negara Vietnam memegang ideologi komunisme tu, dia akan menarik negara-negara yang berdekatan seperti Cambodia ataupun Malaysia, mungkin akan ni. Dan sebab itulah juga antara sebabnya kenapa Malaysia antara negara yang dijajah oleh komunisme, pernah dijajah oleh komunisme. Okey, macam Jepun apa semua tu. Dan di sini dia menunjukkan salah satu kejayaan yang Vietnam dapat lakukan, dan negara mereka independence in a way, tapi masih lagi di bawah jajahan komunisme lah. Ideologi yang sama. Kalau korang boleh tengok, kalau korang sampai sini, diorang akan ada banyak bendera-bendera yang bendera diorang sendiri pun dah menampakkan bintang kuning, bintang 5, tapi bukan lagu bintang 5, tapi bintang dan warna merah. Dan satu lagi bendera yang diorang ada, which is bendera yang ada bentuk kapak tu. Itu yang menunjukkan salah satu cara ataupun simbolism yang menunjukkan mereka mengamalkan komunisme di bawah Rusia dan juga China. Jadi itulah sedikit sebanyak idea ataupun maklumat yang saya dapat daripada melawat museum pada hari ini. Kita belum lagi sampai ke atas. Kita ada setakat ni ada 3 tingkat. Okey, tingkat pertama dekat sini, di mana kita akan nampaklah sedikit sebanyak cara-cara diorang berperang, ada gambar-gambar semua kan, ada documentation yang dirujuk. Jadi kita boleh tengok dan kita boleh tengok gambar-gambar tu, nampak penuh dengan rakyat-rakyat yang sedang bersedih. Untuk pengetahuan semua, even rakyat-rakyat dekat US sekali tu, diorang semua tak setuju dengan peperangan ni, sebabnya ini adalah salah satu ataupun first siaran langsung berperang yang ditayangkan dekat US. Jadi semasa benda tu berlakulah macam protes besar-besaran dekat US tu. Maksudnya sebenarnya benda ni dia bukanlah disebabkan rakyat-rakyat yang dekat sana yang mengiyakan untuk melakukan perang, tapi atasan lah. Biasanya ini memang berlaku daripada pihak atasan. Jadi itu saja daripada saya untuk tingkat 1 ni, sedikit sebanyak yang saya boleh ceritakan. Kita akan sambung untuk tingkat 2 pula. Tengok apa yang ada pula Okey. Jangan sebosan lagi Kita ada sambungan lagi. Right, guys. Hai semua, so kita dah naik ke tingkat 1. Tingkat 1 ni kita ada war crimes. Okey, jom masuk. Okey, dekat part ni dia sedikit sedih lah, sebab kalau boleh nampak ada nama-nama. Itu semua mangsa-mangsa yang telah terkorban. Mangsa-mangsa yang telah terkorban during peperangan antara Vietnam dan US lah. Dan di belakang sana kita boleh nampak ada arca yang dibuat oleh, kita panggil bombs fragment, oleh seorang sculptor. Nama arca ni adalah Mother. Ini sempena untuk mengingatilah beberapa mangsa yang terkorban. Kalau kita tengok belah sana, ada beberapa senjata lah yang mana kita boleh kata digunakan semasa perang antara US dan Vietnam ni berlaku. So ada pistol-pistol, ada grenade, bom, semua ada. Kat sana kita boleh nampak artileri yang digunakan, pecahan-pecahannya. So dekat sini sedikit sedih lah. Di sini kita boleh nampak gambar Head Office of French General Delegation dibom di Central Hanoi pada 1972. Kat sini kita boleh ambil sedikit iktibar lah. Itu sahaja daripada saya untuk level 1 di tempat war crimes. Stay tune untuk tempat lain. Bye. Alright guys, so
kat depan ni adalah senjata-senjata yang digunakan oleh askar Vietnam. Memang banyaklah jenis yang diorang digunakan. Sebelum ni saya tak pernah tengok yang license Uzi rifle ni. Biasa saya jumpa yang Uzi yang SMG saja, tapi ni yang rifle yang besar sikit. Oh, machine gun tu. Ini kalau kena dia surprise ke badan ni. Gila. Uish, bazooka siut. Nampak besar. Kalau besar macam ni kau nak handle tu. Ancam. Alright guys, so dekat sini kita orang dapat lihat tempat, orang kata apa, tempat pancung kepala. Saya ingatkan Tiger Cage tu ada harimau. Rupanya dia orang buat manusia ni macam binatang. Tengok macam mana. Hanya boleh meniarap, duduk je, berdiri tak boleh. So memang tempat dia limit lah, terhad. Kejam. Kena beratas tu. Oh tak, ni okey, di sini tempat mana tadinya dekat bawah tu ada penjara. So dia orang boleh monitor dekat atas ni saja. Dia memang, ataupun siapa, warden ke warden penjara memang monitor dia orang punya tahanan dekat sini. Dia nampak dekat atas. So memang tahanan tu memang tak boleh buat apa, macam tak ada privacy lah. Saya pun tak tahu nak cakap apa. So terkejut weh. Sumpah aku terkejut. Sakitnya. Kena berguling atas besi yang tajam. Oh, betapa seksanya belakang badan kita ni dia berguling dengan besi-besi yang tajam tu. Balik lagi. Malam ni kita orang dah sampai dekat apa, Saigon Square. So malam ni kita dah tak ada aktiviti apa sangat. Tapi malam ni adalah malam untuk kita orang habiskan duit. Kita borong semua. Mana-mana yang nak borong, mana-mana yang nak beli. So kita akan habiskan malam ni. Sebab ini malam terakhir kita dekat Vietnam. So apa yang kita nak, apa yang korang nak tengok, apa yang kita orang beli, stay tune, okay? Ciao. Dah ke? Alright guys, so kita orang dah habis borong dekat Saigon Square ni. So tapi saya macam tak pegang apa-apa. Saya belum lagi nak borong guys. Tapi yang lain memang apa, ada someone tu dah habis 900k dekat sini. Maksudnya sini boleh nego. So siapa yang nak datang ke Saigon Square ni, datang nego dulu. Daripada 900 boleh pergi ke 750,000. So maksudnya dekat sini memang orang kata apa, recommended lah, recommended. And then sekarang ni kita orang nak pergi ke tempat lain pula, which is kita pergi apa tu, cafe apartment. Kita nak tengok dekat situ ada banyak-banyak cafe yang dalam satu apartment memang penuh cafe. Kau nak tengok macam mana? Stay tune. Let's go. Hey. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is blinking wide, if the